Hadis pada riwayat dari Abi Wahid Al-Indonesia yang Kahukali yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tarian Hilir, Puan Haji Kamilah binti Saleh, Guru Penolong Kanan 1 Tuan Haji Juhari bin Abdul Hamid, Guru Penolong Kanan Hal Murid Puan Haji Salma binti Syarif, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Puan Zaliha binti Maran. Yang berbahagia Cik Sabtu bin Pusu, Wakil PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Tarian Hilir, Ketua-Ketua Bidang, Barisan Guru dan seterusnya para pelajar yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi Jumaat yang penuh berkat untuk majlis sambutan Hari Koperasi tahun 2007. Maka serumpun Ibu menyiapkan video panggil gugur berserakan agar majlis mendapat keberkatan bacaan doa. Kita mulakan. Dijemput Adik Zulfazli bin Abdul Wahab dan Ikatan Jiwa Bija untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang mengkail langit dan bumi, hanya padamu saja kami panjangkan syukuran di atas segala rahmat yang kau kurniakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru yang kami kasihi. Kami mohon dengan kehendak daradatmu, kurniakanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan serta memudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Zajjal wa Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus dihikmat dengan istiqamah dan berkan bakti dalam membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana hazal jam'an al-mahumah wa tafarqana fi ba'di tafarqa ba'suma wa la taj'al lillahumma finna wa la ma'ana wa la majib'una syafiya wa la maksudan wa la maghumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adik Zulfazli atas bacaan doa itu tadi. Guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi, untuk makluman semua, Hari Koperasi telah disambut sejak tahun 1965 lagi. Dan tahun ini merupakan tahun kedua Hari Koperasi Sekolah disambut di peringkat sekolah. Objektif Hari Koperasi Sekolah diadakan adalah untuk memberitahu kepada warga sekolah dan masyarakat setempat akan kewujudan koperasi sekolah dan peranan yang dimainkan untuk mendidik para pelajar supaya mempunyai jati diri yang murni selaras dengan prinsip dan amalan koperasi. Oleh itu, pada hari ini, pelbagai aktiviti akan diadakan, antaranya jualan digerai berhampiran kantin sekolah, pertandingan ketersilang kata, mencari perkataan tersembunyi, kuis perdana, ceramah koperasi dan perkhidmatan mencuci kereta di gelanggang tempat takraw di hadapan bilik guru. Jadi kepada guru-guru selepas ini bolehlah ambil nombor ikut giliran menanti untuk cuci kereta ya. Jadi perkhidmatan mencuci kereta ini dikendalikan oleh Cik Muhammad Najib Mustafa bersama bantuan para pelajar.
Dan sebentar tadi para pelajar dan guru-guru telah pun menerima cenderamata pemberian daripada koperasi sekolah kita sempena tanda kenang-kenangan Hari Koperasi Sekolah tahun 2007. Jadi terima kasih kepada pihak koperasi, tepukan untuk pihak koperasi sekolah. Hadirin sekalian, kita teruskan majlis dengan bacaan perutusan sempena Hari Koperasi Sekolah tahun 2007. Dimulakan dengan bacaan perutusan daripada Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, yang akan dibacakan oleh Adik Wirawati Binti Muaran dan berjelas 5 Arif. Dipersilakan. Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya kita dapat menyambut bersama-sama menyambut Hari Koperasi Sekolah di semua sekolah seluruh negara buat tahun kedua pada 12 hingga 23 Jun 2007 ini. Terima kasih kepada Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) yang sudi bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menganjurkan Hari Koperasi Sekolah pada tahun ini. Pelajar sebenarnya digalakkan untuk mengambil bahagian dalam koperasi bukan sahaja kerana impak positifnya sebagai salah satu aktiviti kurikulum yang mampu memupuk nilai-nilai keusahawanan dalam diri pelajar, malah juga berupaya menerapkan nilai-nilai etika yang bersandarkan sifat amanah dan telus. Malah penglibatan pelajar dalam aktiviti koperasi juga berupaya mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh dan bersepadu sekaligus menyumbang kepada usaha mewujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selain menyuntik perubahan positif kepada perubahan dan langkah positif bagi membina rangkaian permuafakatan yang erat dalam berbagai bidang. Diharapkan kerjasama ini dapat diluaskan bagi manfaat warga sekolah. Dari tingkatan 4 Arif untuk membacakan perutusan daripada Menteri Pembangunan Usahawan Yang Berhormat Muhammad Khalid Nordin. Dipersilakan. Kita berasa bangga kerana di samping perayaan Hari Koperasi Negara, di peringkat sekolah juga, para kooperator muda turut menjayakan Hari Koperasi Sekolah yang akan disambut dari 17 hingga 23 Jun 2007. Usaha secara bersepadu untuk menggerakkan Hari Koperasi Sekolah ini dengan menganjurkan pelbagai kegiatan dan aktiviti bukan sahaja akan menyemarakkan lagi budaya keusahawanan koperasi di kalangan murid-murid sekolah, tetapi saya percaya mampu menyemai semangat keusahawanan yang kuat, jitu dan tulen di peringkat awal lagi. Ini semua memberi harapan yang tinggi kepada kita untuk melihat generasi akan datang menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan mereka, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada budaya makan gaji malah pengangguran di masa hadapan. Dengan tema yang dipilih untuk perayaan tahun ini iaitu nilai koperasi jamin kesejahteraan, sangat tepat sekali untuk memperlihatkan betapa tingginya peranan koperasi dalam mendidik budaya bekerjasama di sekolah. Saya percaya dan yakin suatu hari nanti kita akan percaya. Marilah sama-sama kita mendengar bacaan perutusan yang terakhir daripada Yang di-Pertua Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA), Profesor Salam sejahtera. Pada tahun ini, perayaan Hari Koperasi Sekolah disambut untuk kali kedua. Saya yakin pada tahun ini sambutan di peringkat sekolah akan lebih meriah dan bermakna. Keyakinan ini adalah berasaskan kepada sambutan yang telah dilaksanakan pada tahun lepas, di mana 1007 buah koperasi sekolah secara sukarela menyambut cabaran angkasa untuk menjayakan Hari Koperasi Sekolah. Terbukti, kooperator muda dengan panduan dan dorongan guru-guru dapat menunjukkan kreativiti dan dedikasi untuk bersama-sama warga sekolah serta masyarakat setempat mengembling tenaga ke arah matlamat yang sama. Melalui sambutan Hari Koperasi Sekolah, warga sekolah kini lebih mengenali koperasi sekolah dan secara tidak langsung mengetahui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh koperasi di sekolah. Pada minggu ini, sekali lagi, lebih 1 juta anggota koperasi sekolah mengamal dan mempraktikkan ilmu berkoperasi, meningkatkan sasiah diri dan mendedahkan mereka dengan bidang perniagaan dan keusahawanan koperasi. Bersesuaian dengan tema nilai koperasi jamin kesejahteraan, diharapkan nilai ini dapat terus disemai dan diterjemahkan melalui
aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sempena Hari Koperasi Sekolah 2007. Akan terus memberikan galakan kepada gerakan koperasi sekolah supaya berdaya maju dan sentiasa bekerjasama demi manfaat bersama. Sekian. Merakamkan ucapan terima kasih kepada adik Muhammad Farizul atas bacaan perutusan itu tadi. Guru-guru dan pelajar yang dikasihi sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Teriang Hilir, Puan Hajah Kamilah binti Saleh untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengacara majlis. Hari ini kita menyambut hari apa? Peringkat sekolah. Kali ke berapa? Kali kedua ke kali pertama? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sambutan kita pada hari ini sebenarnya mempunyai dua matlamat utama. Pertama, memang untuk meraihkan Hari Koperasi yang sepatutnya disambut di antara 17 hingga 23 Jun. Yang kedua, kita mengharapkan sambutan ini akan memberi peluang sekolah kita berjaya meraihkan Hari Koperasi yang meriah. Baiklah pelajar-pelajar, saya dimaklumkan semua pelajar diminta menjadi ahli koperasi. Berapa yurannya? 5 RM. 5 ringgit. Yurannya berapa? 5 silap. Sahamnya 5 ringgit. Yurannya 1 ringgit. Semua jadi ahli ke? Tidak? Okey, selepas pada ini saya nak arahkan semua pelajar mesti jadi ahli koperasi. Sebabnya, tolong dengar, tak ada koperasi yang bankrupt. Dan koperasi, selagi anda menjadi ahli koperasi, keuntungan akan diberi, dividen. Tapi malangnya, di sekolah ini saya juga dipahamkan tahun lepas anda hanya mendapat 60 sen untung. Nak tahu kenapa? Jangan ketawa kalau dengar untung tersebut. Kerana anda sebagai ahli tidak membantu syarikat anda sendiri. Sepatutnya anda bantu, jadi barulah dapat untung. Untungnya kembali kepada anda juga. Itu dia koperasi. Bila jadi ahli, lepas tu beli barang dalam koperasi, untungnya nanti anda dapat. Kita kumpul saham tujuannya sebagai modal untuk membeli barang. Jadi sebab itu saya minta mulai hari ini pelajar-pelajar semua jadilah ahli kepada koperasi.